Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah pagi ni pukul 9 pagi. Pagi-pagi admin dah berada di pesisir pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam Selangor, meninjau kawasan persekitaran pantai dan juga muara. So pagi ni kita ada abang-abang memancing, kaki-kaki pancing yang sedang memancing di muara sungai Pantai Bumi Hijau. Ni adalah muara sungai, yang mana sungai ni adalah laluan untuk bangau. Laluan untuk para sampan-sampan nelayan, bot-bot nelayan yang datang daripada arah jeti nelayan sana menuju ke laut. So kat sana kita ada nelayan-nelayan tengah mencari kerang. Tengah mencari kerang. So dekat tepi ni adalah pot memancing. Kepada korang yang nak memancing, datang memancing, boleh datang sini. Kawasan sini adalah kawasan untuk memancing. Ni adalah deck untuk camping. Ni kawasan camping. Kalau korang nak datang sini bercamping pun boleh. Ni kita ada abang ni tengah nak memancing lagi. So di sini pot untuk kaki-kaki pancing kita lah. Kaki pancing boleh mancing tepi-tepi ni. Dalam tu kawasan untuk camping. Dalam tu kawasan camping. Ni kita ada seorang pakcik ni datang memancing. Di mana pakcik? Dia ada sini je. Sini je lah, nampak tu. Ada umpan sekali. Dia umpan udang Kau dari mana Kang? Umpan udang Umpan dari mana? Saya niaga depan ni gerai. Oh, gerai. Niaga apa? Niaga makanan, goreng-goreng, laksa, air. Petang lah berbuka. Oh. Sambil-sambil buat video. Itulah. Ada apa ni? Bot sana. Kat sana tengah ada bot. Ni kawasan untuk memancing ya guys. Kawasan mancing. Sini kawasan untuk bercamping. Ada bot kat sana. Ni bot nelayan kita. Ni adalah laluan untuk bot-bot nelayan. So tempat ni sangat menarik lah bagi saya. Kenapa saya kata menarik? So korang bila bercamping dekat kawasan ni, bila pacak kemah dekat kawasan ni, sambil duduk-duduk healing kat sini bawah pokok yang redup ni, so korang boleh memancing dekat area sini. Area ni memang kawasan yang sangat-sangat strategik lah bagi saya. Strategik dari segi infrastruktur, dari segi pokok-pokok, bercamping, pacak kemah bawah ni memang cuaca redup dan sejuk, tidak panas. Dari segi ikan, saya tak pastilah ikan apa yang banyak kat sini. Abang ni tengah cari apa pun saya tak tahulah, cari remis ke, cari kupang ke. So kepada korang yang belum pernah sampai ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, jemput untuk datang ke Pantai Bumi Hijau. Di sini kita sediakan tapak camping. Yang penting korang kena jaga kebersihan lah. Jangan buang sampah di sini. Sampah yang korang bawa daripada kawasan luar kena bawa balik. Bawa balik. Dilarang membuang sampah di sini. Tapi dekat sini kita ada sediakan tong biru. Tong biru ni adalah untuk tong sampah. Tong biru ni tong sampah. Korang boleh buang sampah dalam tong biru ni. Nanti pihak pengurusan pantai ni akan buat kutipan lah. Kutipan sampah. Ni camping area. So ni adalah laluan bot-bot nelayan, sampah-sampah nelayan dari laut
balik ke jeti. Okay, menghala ke muara. Okay guys, so kepada korang yang belum pernah datang ke sini, boleh waste sahaja Pantai Bumi Hijau Sahabat Bernam Selangor. Kejap lagi saya akan tunjukkan kepada korang semua bahagian pantai di depan. Yang ni bahagian belakang. Bahagian belakang ni adalah bahagian tapak camping dan memancing. Bahagian pantai di bahagian sana sampai depan jalan masuk. Okay, kejap lagi kita akan tunjuk video dekat korang semualah. Okay guys, so ni adalah kawasan hadapan pesisir pantai. So kalau kita tengok dekat depan ni, bahagian depan pantai ni, kita ada aktiviti nelayan sedang mencari kerang. Okay, ada orang tengah mencari kerang. So pagi ni kita ada beberapa pengunjung yang datang berkunjung untuk melakukan aktiviti, program aktiviti apa pun saya tak pasti. Okay, sayangi pantai kita, tolong jaga kebersihan lah, bawa balik sampah. Sini kita ada tandas. Ni bahagian depan masuk, pintu masuk. Bahagian pintu masuk daripada sana. So ni tandas kita. Pantai Bumi Hijau. Sini untuk tempat area parking kereta, korang boleh parking kat sini. Dari jalan masuk tu, depan tu jalan masuk, korang boleh parking. Ni bahagian parking sini. Okay. Kat depan tu kita ada Wak Lanun tengah bersihkan pantai, tengah bersihkan sampah. Wak Lanun tengah bersihkan sampah kat depan tu. Kat sini korang boleh healing lah, duduk kat sini. Ada pondok, kita dah sediakan pondok. Okay. Dan kita dah sediakan tong sampah juga, jaga kebersihan. So korang boleh buang sampah dalam ni. Okay. Kita ada Cikgu Nasir. Assalamualaikum. Ada aktiviti ke? Ini siapa ni? Siapa Anaknya ni? Nanon. Oh Allah. Ni Buat Persatuan program. Guru Pencen. Ada Guru program ni. pencen. Okey. Persatuan Guru-Guru Pencen. Okey. Persatuan Guru-Guru Pencen ada buat aktiviti kat sini. Dan ramai yang minta tong sampah. Kita dah sediakan tong sampah lah. Okey. Buang sampah dalam ni kita akan kutip lah. So tak ada isu lagi berkenaan tak ada tong sampah. Kita ada sediakan tong sampah. Pagi ni kita ada program Guru-Guru Pencen. Tu dia. Ber-BBQ. Okey. Tu dia. Aktiviti daripada apa ni? Guru-Guru Pencen. Lembutkan lidah. Pakcik ni bawa apa? Mihun goreng. So kat sini kita ada gerai-gerai makanan, minuman yang ni dua belum siap lagi. Yang ni dah beroperasi. Ni ayam gunting. Yang ni laksa, kuetiau goreng, char kuetiau. Petang baru buka hari biasa pukul 3 baru buka. Hujung minggu pukul 9 pagi dah buka. Ni tempat makan lepak sini. So ni kita ada lagi gerai-gerai yang tengah dalam pembinaan.
Kesemua gerai kat sini ada dalam 8 gerai. So yang dah siap 2, yang nak siap 2, sini ada lagi 2 dan sini lagi 2 lah. Dan ramai yang tanya pantai ni ada surau tak? Surau kita tengah dalam proses pembinaan juga. Okey, kat sini adalah tapak surau kita. So ni kayu-kayu ni semua besi ni adalah untuk pembinaan surau. Okey, surau kita dekat sinilah nanti. Saya tak pasti sama ada dekat kawasan sini surau ataupun dekat kawasan sini. Okey, kita tak pasti. Ni kayu untuk piling pun dah ada. Ni kayu untuk piling. Okay guys, so kepada korang yang belum pernah menjejakkan kaki ke pantai Bumi Hijau, okay, boleh datang ke pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor untuk beriadah, lepak-lepak, okay, healing-healing dekat sini, nak bercamping, beriadah petang-petang. Kita jemput kepada korang semua. Pagi biasa kedai tak buka lah, pagi tak buka. Pagi buka cuma satu Ahad saja. Okay. So terima kasih kepada korang semua yang support pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor yang belum berkunjung. Terima kasih banyak. Yang akan berkunjung, yang belum berkunjung, dipersilakan datang ke sini. Okey, boleh lepak-lepak sini. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa singgah ke pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor.